Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita buat agar-agar sirap selasih. Sangat mudah ya. Kelihatan dia permukaan dia berkilat sebab kita menggunakan gula batu ya. Rasa dia sederhana je. Tidak terlampau manis dan tidak tawar. Okey, kita ada 1000 ml air, 2 sudu besar sirap, 10 gram sebuah agar-agar tanpa warna, 2 ketul kecil gula batu dan 3/4 cawan gula pasir. Biji selasih tu kita rendam terlebih dahulu dengan air panas sehingga kembang. Okey, kesemua bahan ni kita telah masak, gula pun sudah larut. Kita letak daun pandan dan kemudian kita letak biji selasih yang telah kembang tadi kita masak. Kemudian dah mendidih tu bolehlah kita tutupkan api. Kemudian kita basahkanlah loyang tu ya. Loyang yang kita nak masak tu naklah kita basahkan dengan air supaya nanti agak-agak senang dikeluarkan. Okey, kita tuangkan adunan tadi ke dalam loyang tu dan kita biarkan di dalam peti ais bagi dia cepat sejuk. Okey, dah siap pun. Okey kawan-kawan, selamat berbuka puasa. Bye.